Adakah dengan CPI nombor macam tu sokong naratif sebelum ni episod 3 iaitu Dovish Cut? Adakah ianya menyokong? Tapi waktu release tu kalau siapa yang tengok, korang perasan tak dia pergi ni tapi tiba-tiba patah balik ni. Lepas tu barulah dia pergi betul-betul. Barulah dia punya wave tu betul-betul datang. Um, Nampak tak kat sini? Kita ada all items. Ada food at home, food away from home, energy commodities, gasoline, fuel oil, sekian-sekian. So, yang menjadikan isu daripada hari itu, drama dah disebabkan Oktober dan juga November tak keluar data dekat dalam ni. Empty, missing data. So, memang dia dah, bukan kata dekat sini main-main, bukan. Tapi maksudnya dekat sini, 2.7 dah keluar. Tetapi mereka belum lagi keluarkan yang sebenar-benarnya dekat sini. Ni. Jadi benda ni membuatkan hilang balik confidence. Yes, very good Syah, very good. Sebab sebelum ni banyak semua nampak berderet semua kat sini. Sekarang ni daripada berderet dah pecah. Ada yang kat bawah sikit, ada yang kat bawah sikit. Nampak tak? So, sentimen dia bukan sentimen. Dia punya thinking dia dah bertukar kepada ilmu belakang tabir. Yes, okay. So, ilmu belakang tabir. Tu cerita dia, okay. Jadi guys, itulah kisah dia. Ilmu dia very short, very simple punya perkongsian. Tapi bagi saya, itu adalah salah satu ilmu yang powerful juga.